Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC Channel, your one stop RC Center. Okay, so hari ni saya nak review satu lagi kit daripada RGT, iaitu kit RGT Pathfinder. Ini adalah replika kepada model Ford Bronco pada peminat-peminat Ford Bronco yang orang kata macam latest sikit lah design dia, bukan Bronco lama. Ini Bronco yang jenis yang baru-baru sikit. So kalau korang nak tahu, RGT Pathfinder ni dah dilengkapi dengan sistem lock differential depan belakang dan juga 2-speed gearing. So macam biasa pada peminat-peminat main off-road yang memang main trailing lah, diorang akan menggunakan lock differential tu untuk mendapatkan grip yang lebih padu. Kalau ada lompat-lompat air ke, ada tempat-tempat yang licin ke, tak adalah sebelah tayar saja yang jalan, dia akan jalan dua-dua belah tayar. So sama je depan dengan belakang. So korang boleh pilih nak lock depan sahaja atau belakang sahaja. So korang boleh kawal mengikut remote. Nombor 2, RC ni dah dilengkapi dengan 2-speed, which is korang boleh memilih antara main slow, low gear ataupun sedikit laju dengan high gear. Okay, so yang macam korang tengok kat depan ni, dia dah dilengkapi juga dengan drag brake juga. So tak ada masalah kalau korang nak memanjat, tak ada terus meluncur ke bawah, dia dah lekat macam ni. So tayar yang dia bagi pun sangat-sangat padu. Dah boleh dah memanjat apa-apa jenis batu yang korang nak campak kepada dia lah. So korang boleh tengok kat depan ni, siap dengan lampu full system ya. Full system, sama juga dengan belakang. Siap ada lampu reverse lagi. Okay, juga sini kiri kanan jugalah. So dia dah dilengkapi dengan feature-feature macam ni, which is korang tak boleh dapat kepada ada certain brand yang korang tak boleh dapat. RGT ni dia dah bang for the buck. Dia dah bagi semua dah. Dia punya feature yang ada kat brand-brand lain tu semua dah ada kat sini. So settle. Lagi seronok kan nak main trail kalau look handsome macam ni. Jom kita tengok dalam. Cepatlah, bukalah saya. Cepatlah. Okay, so RGT ni dah dilengkapi dengan quick release ni body So dia tak payah pakai body pin dah. So macam korang tengok kat depan ni, dia punya barang-barang yang macam receiver semua dah letak dalam case waterproof. So video ni disponsor oleh Team Gion So dapatkan bateri terpadu sepanjang zaman di MSH RC So apa yang korang tengok kat depan ni, dia punya bateri dia memang centralized, memang tengah-tengah je. AC di sebelah kanan dan juga receiver box yang waterproof di sebelah kiri. So korang boleh tengok ke depan tu, itu dah dilengkapi dengan orang kata dummy engine lah. Buka tu tak ada nampak macam kosong sangat, nampaklah lawa sikit. Dia dah lengkapi dengan frame mudguard So korang jangan risau, tak perlu nak mencuci sangat-sangat lah. Dia punya debu-debu dan tanah-tanah dia akan lekat di bawah. Korang lalu air je, InsyaAllah akan tertanggal. Next, apa lagi yang kita boleh buat dengan RGT ni? Of course lah, upgrade. So kat depan kita ni, kita ada Fusion Pro yang korang boleh masuk menggantikan motor asal brush dia ke brushless. Apa benefit dia? Dia lebih smooth dan lebih higher torque Dan lagi satu, Fusion ni dia dah gabungkan ESC ke motor. So dah tak payah pakai ESC kat luar dah. Settle. So tak payah nak buka-buka dah, ikut je satu je. Dan Fusion ni korang boleh main sampai 3S. Okay, so macam biasa, kalau korang nak dapatkan RGT ni, korang boleh singgah ke MSH hari ni. Kita ada ansuran SP later untuk korang dan juga kita boleh postage ke seluruh Malaysia lah. Korang jangan risau, memang boleh sampai terus kat tangan korang. Tak kisah kat mana korang berada Kita berjumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum. Peace.